Cik ada tak sikit nasihat untuk student-student yang akan ambil result SPM Khamis ni, 24-24 ni? Oh, untuk SPM untuk yang tahun lepas ni lah. Tahun lepas je. Oh, Sebab result pun dah keluar kan. Sebab itu pun hasil usaha kita. So apa yang kita dapat tu menunjukkan kita punya tahap usaha kita lah. Jangan lupalah peluk mak ayah, orang kata. Walaupun keputusan kita tak seberapa, janji kita ada orang yang menyemangatkan kita dan support kita dari belakang. Janganlah risau. Bukan macam kita dulu kan. Sekarang SPM keputusan apa pun, semua orang ada peluang untuk menceburi apa-apa bidang pun. Kalau kita nak menyesal ke apa ke, benda tu sepatutnya sebelum kita dapat result. So bila result dah keluar, apa yang keluar tu itulah hasil kita. Macam kita dulu, kita kena tunggu result, lepas tu kena refer cikgu macam ni kan. Sekarang tak ada. Dengan gadget-gadget, kita boleh google lah, cikgu tolonglah, apa-apa. Kalau tak dapat result yang kita nak, kita kena terima seadanya, and then try lah untuk cari laluan untuk mana nak pursue study. macam pakcik itu pun dulu ada ambil result. Tapi bila saya fikir balik keputusan itu bukan titik penamat untuk kita lah. Dia cuma salah satu pada bab buku yang pertama dalam hidup kita. Kadang-kadang fail ke apa ke, jangan risau. Mesti ada peluang dekat Malaysia ni. Semua orang boleh belajar apa yang semua student ingin belajar. Dan kalau berjaya tu dapat keputusan yang baik, jangan bongkak lah. Okay. Kalau yang tak berjaya tu, diharapkan berusaha lagi untuk masa akan datang. Ini untuk anak saya, Daran yang belajar dekat Sekolah Menengah Jalan Bukit. Apa pun result, jangan risau, mak tetap sayang.